adakah anda mengalami bahu beku dan kesakitan serta kekakuan pada bahu? Maka video ini adalah untuk anda. Untuk bahu beku, kami biasanya menetapkan ubat penahan sakit untuk mengurangkan kesakitan. Kami juga menetapkan terapi fizikal di rumah, di mana pesakit boleh meregangkan bahu mereka dengan senaman perlahan dan mendapatkan semula pergerakan mereka. Jika ini tidak berkesan, maka fisioterapi di pusat yang khusus untuk rawatan sedemikian biasanya disarankan. Ia membantu anda mengurangkan kesakitan dan juga mendapatkan pergerakan maksimum dengan cara yang lebih berkesan. Jika ini tidak berkesan, maka doktor biasanya memberikan suntikan sendi yang akan membantu anda mengurangkan kesakitan dan ini lebih berkesan berbanding hanya terapi fizikal. Jika semua ini tidak membantu anda dengan bahu beku anda mungkin calon yang baik untuk pembedahan artroskopik, iaitu pembedahan lubang kunci tanpa potongan besar di bahu. Itu benar-benar membantu untuk mengeluarkan sebanyak mungkin bengkak dari bahu dan itu membantu anda, ia seolah-olah memberi anda dorongan untuk pemulihan dari bahu beku untuk mengurangkan kesakitan dan juga mendapatkan pergerakan maksimum secepat mungkin. Jadi janganlah menderita dari bahu beku dan terdapat rawatan yang berkesan tersedia, jadi sila berunding dengan pakar bahu untuk masalah ini. Terima kasih banyak.